Anwar ni naik, semua naik. Bagaimana tentang subsidi yang menjadi isu besar sekarang ni? Kalau dengarnya, kerajaan membebankan, elektrik naik. Tanya ni, dia bayar ke elektrik naik ni? Dah. Yang naik untuk siapa? Untuk 15%. Jadi kamu ni jurucakap siapa? Jurucakap syarikat kaya dan orang kaya atau jurucakap rakyat? Kalau jurucakap rakyat, kadar elektrik tidak naik. Pada tahun 2023, penyasaran subsidi elektrik dilaksanakan dengan 85% rakyat kekal tanpa sebarang kenaikan. Ke dalam celah-celah terlepas, TKSP kena bayar terlepas. Dia boleh buat permohonan pembetulan. Katalah, mana tahu dalam juta-jutaan orang terlepas itu, ya. Saya agak mungkin ada, tapi KSP kita mustahil, tak boleh berlaku. Kalau percaya dia, okey lah, selamat. Ya. Dan hasilnya apa? Maknanya dari subsidi, you see prinsipal subsidi ni, Malaysia ni subsidi kepada semua. Orang asing kita subsidize, ya. Yang tak bayar cukai, kita bayar. Orang kaya yang pendapatan dia 1 juta sebulan, kita bayar subsidi elektrik. Yang kita buat ini, kita tarik subsidi, dia bayar kos dia atau keuntungan sedikit untuk tenaga. Jadi kita dengan itu kita jimatkan 4 bilion ringgit. Ya. Jadi 4 bilion tu untuk apa? Untuk STR, untuk SSAP, untuk sekolah, untuk hospital. Pada tahun 2024 diesel dilaksanakan. Tapi kalau rakyat terbeban, elektrik, diesel, sejak Anwar ni naik, semua naik. Ya, betul naik. Tapi untuk siapa? Untuk orang asing dan untuk peringkat tertinggi. Ada dalam celah-celah tu ada traktor untuk petani, katalah terlepas. Maka kita cuba selesaikan.